Baik, nama saya Tuan Amir Hakim Betul Husin dan nombor matrik saya 299353. Ya, nama saya Ong Jing Siong. Nombor matrik 299625. Nama saya Muhammad Aiman Daniel Hakasas, nombor matrik 299719. Nama saya Muhammad Amir Salahuddin bin Osman, memegang nombor matrik 299579. Nama saya Muhammad Nazhir bin Akirul, nombor matrik 299760. Jadi kita akan memulakan group discussion kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi untuk perbincangan kali ini, kumpulan kita seperti yang korang semua tahu, kita telah memilih social topik yang membawa tajuk How do people use communication to form and maintain relationship in this new media age. Jadi seperti yang kita tahulah kan, pada masa sekarang ni kebanyakan komunikasi ni berlaku melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya. Jadi platform-platform ni dia bukan sahaja digunakan untuk berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, malah ia turut membantu dalam urusan pembelajaran, organisasi dan juga pekerjaan. Jadi bagi mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang topik ini, kita telah pun membuat sesi interview ataupun temu bual bersama dengan dua orang individu yang penting yang mempunyai pengalaman dalam bidang kepimpinan pelajar, iaitu Adenin yang merupakan Presiden Kelab Permata dan juga Zafran yang merupakan mantan Majlis Perwakilan Pelajar SOG. Jadi melalui pengalaman mereka ni, kita telah dapat melihat bagaimana komunikasi ni digunakan untuk membina hubungan, mengekalkan kerjasama serta menanganilah cabaran yang timbul dalam era digital kali ini. Jadi dalam perbincangan kita kali ini, kita akan berkongsi beberapa dapatan utama daripada sesi temu bual yang kita lakukan. Jadi saya mulakan dengan ahli kita yang pertama untuk bincangkan kesimpulan yang dapat dibuat daripada hasil temu bual kita. Dipersilakan. Okey. Nama saya Ong. Berdasarkan temu bual bersama Presiden Kelab Permata kita, iaitu Adenin, kita dapati bahawa salah satu masalah yang boleh berlaku akibat komunikasi digital ialah salah faham dalam penyampaian mesej. Hari kerana penyampaian mesej ni kadang-kadang kita tidak dapat menunjukkan nada suara, ekspresi wajah dan emosi sebenar, menyebabkan penerima mungkin mentafsir mesej dengan maksud yang berbeza daripada yang dimaksudkan oleh penghantar itu sendiri. Ya. Okey, terima kasih. Jadi mungkin saya pula akan berikan kesimpulan dari apa yang saya dapat berdasarkan sesi interview. Jadi berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Adenin sendiri, dia berkata bahawa penglibatan dia dalam sebagai Presiden Kelab Permata ni sangat didorong oleh keinginan untuk menyumbang kepada pembangunan mahasiswa serta menjaga kebajikan pelajar lah. Jadi selain itu, dia melihat bahawa kepimpinan ni merupakan satu platform yang mampu membantu meningkatkan lagi kemahiran komunikasi, pengurusan dan juga kepimpinan Adenin. Jadi pelibatan beliau dalam organisasi ini bukan sahaja memberi peluang untuk berkhidmat kepada mahasiswa atau komuniti kampus, tapi ia juga turut membantu dalam pembangunan diri dan persediaan menghadapi cabaran kerjaya pada masa hadapan. Jadi oleh itu kepimpinan ini dapat dilihat sebagai medium penting dalam membentuk individu yang lebih berkeyakinan, bertanggungjawab dan juga berkemahiran. Itu saja. Okey, apa yang saya dapat disimpulkan daripada interview tersebut ialah pemimpin yang adil perlu menguruskan konflik dengan mendengar semua pihak untuk memahami situasi dan menggalakkan perbincangan
yang terbuka dan profesional. Dan kunci untuk menyelesaikan konflik dalam kalangan ahli adalah komunikasi yang baik, saling menghormati dan toleransi. Itu saja yang saya dapat simpulkan. Alright, jadi bagi saya, setelah saya menemubual saudara Zafran, iaitu mantan MVP SOG, apa yang saya dapati untuk pertama sekali, apa yang mendorong dia menjadi wakil pelajar lah. Jadi apa yang saya faham, saudara Zafran mengatakan bahawa dia dipilih sebagai salah seorang ahli perwakilan pelajar UUM dan beliau mewakili untuk fakulti School of Government. Jadi apa benda yang mendorong dia menjadi MVP adalah beliau telah diberi kepercayaan dan amanat untuk memegang jawatan tersebut. Jadi apabila beliau memegang jawatan tersebut, beliau merasakan itu adalah satu tanggungjawab yang besar untuk diri dia kerana dia perlu berhubung dengan pelajar, dengan persatuan-persatuan di bawah School of Government, dan beliau juga perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar School of Government. Jadi soalan kedua yang saya menanyakan kepada Zafran adalah bagaimana cara dia mengatasi masalah yang dihadapi ketika menjadi MPP. Jadi apa yang saya dapati adalah beliau mengatakan cara untuk dia menyelesaikan masalah adalah beliau akan menanyakan kepada setiap seorang yang terlibat dalam masalah tersebut dan mencari punca utama di mana berlakunya masalah tersebut. Jadi mereka akan saling menanyakan soalan secara terbuka dan berbincang antara mereka. Jadi mereka akan dapatkan satu kata putus dan masalah tersebut akan selesai dengan open dan semua orang akan dapat terima dengan terbuka. Itu yang apa saya dapati daripada Zafran. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya saya, dapatan yang saya peroleh sepanjang sesi interview bersama Zafran, iaitu MVP Majlis Perwakilan Pelajar School of Government, iaitu dalam persoalan apakah masalah yang boleh timbul akibat komunikasi digital. Baik, Zafran berpendapat salah satu masalah yang boleh berlaku akibat penggunaan komunikasi digital adalah salah faham dalam penyampaian mesej. Hal ini kerana ahli organisasi mungkin membaca arahan dan mesej dalam keadaan emosi seperti marah, kecewa dan tertekan. Lalu mereka mentafsirkan mesej-mesej tersebut secara berbeza daripada apa yang dimaksudkan oleh pengarah ataupun pengirim mesej tersebut. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan konflik dan kekeliruan dalam organisasi yang seterusnya menjejaskan kerjasama sesama ahli kumpulan ataupun organisasi itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih pada semua ahli kumpulan saya. Jadi untuk kesimpulan, perbincangan kita ni jelas menunjukkan bahawa setiap idea dibincangkan ni mempunyai kelebihan tersendiri dalam memperbaiki cara kita berkomunikasi dan juga berinteraksi dalam kehidupan seharian. Media sosial, hubungan sosial serta kerjasama dalam kumpulan semuanya memainkan peranan penting lah dalam membentuk komunikasi yang lebih efektif. Jadi akhir kata daripada saya, kita boleh rumuskan bahawa komunikasi yang baik bukan bergantung kepada platform yang digunakan sahaja, tetapi ia juga bergantung pada cara kita menyampaikan dan juga memahami antara satu sama lain. Jadi rasanya sampai di sini saja kita punya perbincangan. Sekian, terima kasih.